Yang tu extra ramai-ramai. Lepas tu kebetulan scene Haji Harun tu kan, dia nak pengsan. Lepas tu adalah extra berdialog kan. Dia berdialog dia berdialog. Lain-lain muka aku yang nampak kat panggung, muka aku yang nampak. Yang dia dialog tak nampak. Dapat exposure view. Okay. So turning point yang kau pergi assist untuk kamera apa semua, macam yang kita jumpa kau buat dengan Wan Tu. Wan tu jauh lagi tu. Jumpa Wan Tu jauh lagi tu. Macam mana kah? Kita pendek kan? Macam mana kau boleh jumpa Wan Tu? Kan aku buat syuting kan semua kan. Lepas tu aku jumpa kerja baru lah. Yang hantar barang kan. Nak sama situ ke? Boleh. Sama situ lah. Ke nak cerita yang pengalaman aku rider pula ni, pakai baju rider ni. Masman, rider man. So selain daripada buat shoot video apa semua, kau still ada side job buat rider lah?